Jul. Jul. Mak ai, ni apa tu? Remang, babe. Apa siap? Ritual. Weh. Ular, babe. Weh, aduh ular dia. Masuk mana? Kau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ai. Berapa lama? Hah? 1996. Hah? Apa dah berapa puluh tahun? Latin millennium. Assalamualaikum semua. Hari ini saya singgah. Assalamualaikum. Saya singgah ke Bungalow General, guys. Tapi saya tak kesorangan. Saya dengan guest, dengan orang yang sangat-sangat terkenal, bersama dengan orang yang sangat-sangat power. Itu dia Tajul. Aduh. Sekarang pukul 12 je lah. Pukul 12 Okay. Inilah Bungalow General. So Tajul bersama dengan saya buat. Aku buat wall. Macam guys. First time saya dengan barang tak cukup ni. Kau ada lampu tak? Mana lampu kau? Asyik baik aku dah buat satu je. Aku pegang dia. Sorry lah. Tak biasa. Kau pakai apa? Kau depan belakang kau pakai? Sekejap aku pegang ni. Kau kecoh. Ini apa? 18 ke? 18. 17. Apa gila Papi Tajul pun dapat 17 baik. Cakap kau. Gila Tajul. Jul. Baik 18. 17. Setelah 7 tahun aku boleh. Berapa ni kau beli? Ni 589. 589? Oh banyak duit untuk Tajul ni. Okay mantap. Wih otak dia. Okay Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni satu benda berbeza. Explore ke negeri orang. Kita berada di KL, Bungalow General. Scary weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, macam siap Jun. Sini beremang je. Macam ada suara ke? Kan? Rumah ni. Ni Bungalow General katanya satu general punya lah. Kau tengok lah macam mana pattern dia Jul. Hari ni saya berkolaborasi bersama dengan Tajul merasai Bungalow General. Seram ke tidak dia pakai tengok. Baik lah. Tajul lah. Dia beli 17 Pro Max guys. Perempuan nangis. Tak, tadi aku buka pintu ni aku mengemang kat sini. Kau handphone kau mesti dapat rakam ya. Mengemang kat sini. Dah masuk? Masuk lah? Masuk lah? Masuk mana? Kau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa
Weh, korang bayangkan kita orang tak ada equipment. Tapi itu je cara nak buat cabut cajol. Kalau tak, tak ikut dia guys. Ni cerita bila saat ni? 2000. Wih, 1906. 1996. Kau nampak ni? Ya tu. Mak ai. Berapa lama? Huh? 1996. Ha. Apa dah berapa puluh tahun? Latin millennium. Lama weh. Lama 30 lebih 30 tahun dah. Tapi cantik jual Ha? Ya, ya. Terbakar je kan, macam terbakar Tapi rumah ni tak ada jaga baik-baik paku apa. Tapi rumah ni unik Jul. Kenapa unik? Dia bentuk kasa guys. Apa tu? Kasa babe. Kau dapat rasa Ada tangga kan. Kau dapat rasa tadi tu lah kat tepi tu kan. Betul. Dia macam kan. Ya. Baik siap tempat ni. First time ni guys, saya first time datang sini guys. Tiga tingkat. Tapi ni yang terbakar sini. Lain macam rumah ni. Aku rasa madam ni ada kena-mengena lah. Banyak sangat dia punya gambar. Macam mana atap ni kat sini tapi ni tak ada atap guys. Faham tak?
Dia buat macam castle tau. Tu macam dia punya angin. Ya. Ya. Ada angin dulu. Lubang angin. Oh. First time oh. Tajuk turun free. Korang ingat apa? Ini yang paling rare ni. Ini tak rare. Ni rare. Ni dia punya macam bar lah. Dia punya dapur. Tempat masak dia. Orang kaya je. Orang kaya dulu. Tapi rumah dia memang betul-betul unik lah. Betul-betul unik. Mana ada rumah seni bina macam castle lagi sekarang? Guys, Mr. Adam ni memang pergi mainan sama ni. Equipment pun tak cukup, kita bedal juga Jom. Oh, katil je. Katil semua. Apa? Duit? Allah, mana kalau ada pun orang awal dah ambil. Tu lah, aku rasa ni owner dia. Journal dia. Ni orang kaya punya rumah lain tu. Cantik tu. Orang kebanyakan tak boleh macam ni. Ini nak berapa costing tu. Kalau nak buat kali. Ya. Tapi kalau ada orang yang banyak duit, jadi juga je. Ni dalam cerita Samsud Yusof. Dia berlakon kat sini. Cerita baru ke apa tak tahu. Munafik ke apa? Wallahualam rasa. Check balik. Tak pakai gimbal lengo. Lengo babe. Habis kasut jalan ada Jom lah. Gila lagi nak pergi. Dah sampai dah je. Oh ya. Itu ruang. Ni rasa bibik dia tempat ni. Tak budak dia. Cak ya. Ni memang bilik dia ni, bilik Mac ni. Tapi ni betul. Mana? Oh, ruang lain ni. Ni ruang lain ni. Ni untuk dia punya tempat ritual ke apa. Tempat sembahyang. Baik Kau tengok Dia ni siapa tu? Dia ni siapa babe? Banyak duit apa ni?
Ada ruang tadi yang dekat bawah tadi. Ya, dah ada bawah lagi. Tajul dah pun selesaikan tas dia. Ada bawah, boleh masuk ke? Jom. Kan macam ada bawah lagi kan. Macam lah, ini first task, nanti second task. Apa yang ada, jom. Jom kita tengok. Tak ada tangga bawah kan. Dua tu. Rasa yang tak ada. Ada. Oh, ni ruang lain, Jul. Ni ruang lain ni. Ni ruang lain ni. Asal kita tak jumpa tadi? Bagi besar, Jul. Jul. Mak, ni apa tu? Remang, babe. Apa siap? Ritual. Weh. Ular, babe. Weh, aduh ular dia. Weh, banyaknya ular. Ular kering. Tak, Rul. Ni. Jul, kau cuba tengok benda ni. Tak, air turun. Turun masuk sini. Weh, memang siap. Weh, lain macam saya tempat ni. Asal kita... tak, apasal lain macam. Ni apa, Rul? Jul, bismillah. Oh, ni piping. Dia turun. Wish, kau bayangkan punya kaya dia. Dia buat hidden space, babe. Daripada atas memang tak nampak. Kita masuk ke atas ni. Kita nak kena turun tangga kan? Ya. Kalau masuk ikut rumah kat sini, memang tak ke sini. Weh, tapi ada ular kering, babe. Tak, dapat ada pemujaan. Tak boleh belah. Pemujaan kan? Ni macam ni pemujaan kan? Pemujaan ni. Ini apa benda-benda ni ya? Lain macam Aku rasa ni lah tempat diorang buat ni. Scene-scene ni semua. Lain macam tempat ni. Ui, scary guys. Tapi ni satu benda baru lah. Kita orang tak pernah datang di sini. Ni baru sini. Ada lagi bawah. Kau tengok ni. Ada orang siap. Kau ni. Kita dah macam-macam. Real tempat ni guys. Taklah, korang kena faham. Saya dah lama tak merasai suasana malam. Excited. Banglo ni memang dulu kita punya permainan lah. Sekarang pun dengan tajuk dapat pergi. Orang kaya memang tak tahu nak buat apa dengan duit dia. Gila lah Jul. Macam tak percaya pula aku ada ruang-ruang di sini. Betul. Kau gila tu kaya kau. Kau
aku tengok ni. Dah kenapa benda ni semua ada kat sini, terbakar. Dah lama ni. Kosong kayu pula. Tak, ni kalau kita tengok dekat Mak Saleh punya. Ni penyiksaan. Wish. Tempat siksa orang. Ish. Kau ni apa tu? Korang bayangkan, bawah ada bawah lagi. Bawah ada bawah lagi. Keep your friends close. Dia sudah rapat dengan kawan kau. Jangan jauh. Jangan jauh. Kalau ada lagi tunjuk aku. Itu apa je? Apa je? Wah. Indo. Banyak kau, ada bawah lagi. Ada lagi ni. Oh, siap ada tempat ballroom tu. Tempat ni orang menyanyi. Siap ada tempat ni dancing. Ya tu ballet. Last. Oh, ni ruang rahsia bro. Nampak tak? Kan? Ada ruang lagi kat situ. Gila Ajul, ni kaya dia tak apa aku tak tahu lah. Pelik tu. Tak tahu buat apa tu. Ada tempat penyiksaan lagi. Tempat penyiksaan, tempat pemujaan. Macam lah. Jadi panas tempat ni. Tak seram ni. Jadi panas. Ini explore, kita lihat. Mungkin ada video terlepas pandang, boleh tengok sampai habis kan. Mungkin yang penting kita akan lepas pandang. Ya, terlepas pandang. Naik balik, bawa dah Dan. Bawa semak tadi. Ni dah ketiga semak. Jom. Bismillah. Kau bayangkan kita. Bukan dekat bawah kita batu. Ini sudah tidur. Bukan tu di atas ni kita masuk. Ada satu ruang lah macam ni. Masuk. Baru kita terus masuk semua. Atas. Kita lepak sini lah, jom. Kejap. Tak mati lah kat ritual ni. Tempat ritual ni. Lepak je lah. Duduk lah sekejap. Boleh? Sekejap ya. Tak ada.
Ni orang buat filem ni. Buat filem ni. Film ni. Tak ada orang gunakan lah. Tapi ni virtual ni, lucu betul ni. Sampai ular pun letak situ. 1, 2, 3. Atas tu apa? Tu tembok toilet. Tapi banyak benda yang pelik lah. Tembok toilet kan. First time lah Jul lah tengok tempat macam ni. Baik je. Ni explorer. Kita tak bercari. Ada Jul. Kita tengok tempat ni. Ada. Kita masuk. Ya. Lonceng kalau ada orang datang. Lonceng. Takkan lonceng kat sini. Untuk mek bibi. Macam ni macam dapat panggil. Tu bunyi bel. Tempat yang penting lah. Ya. Kita tak panggil ke mek lapar ke apa kan. Mek kena lari lah. Ni kalau ni bilik mek ni. Bilik mek betul-betul dekat sebelah ni. Sebab tempat sebelah ritual lah. Ya. Allahuakbar lah. Kita cuma bayangkan je. Ni je. Memang rare kan. Lawa. Memang rare tempat ni. Lawa betul, lawa. Tempat pun memang rare. First time aku keluar macam ni. Dia punya sini banner tu macam istana. Tengoklah. Okey. Tajul dah pun laksanakan tugas dia. Gila guys. Tapi tak ada mention ni kat mana kan? Tak. Saya sebut je Anglo General. So ni pengalaman kita yang pertama. Nampak pintu dia pun lain macam guys. Kita ada rumah orang ke? Tak ada. Tak ada. Ini dia punya. Kita tahu mana. Ini dia punya Tuhannya. Kita turun tadi tu kan. Ni master bedroom. Ya. Master bedroom. Air tu. Jutawan bilik bilik Dia biasa senang buat GoPro. GoPro ke DSLR ke? Oh. Ya.
macam. Okay guys, alhamdulillah. Ha, masuk, jom. Sampai juga kita orang. Dan kita akan merasai suasana yang berbeza di Bangor General. Ke bawah tu. Bawah tadi tu sebelah kiri. Ada tembus di tepi pintu tu. Perjalanan menziarahi rumah ular ni. Banyak ular guys. Okay. berani betul lah situ ni. Okay guys, Jul. Okay cun Okay, cun. Mantap. So next video InsyaAllah. Thank you, Encik Ram. Alhamdulillah. Kita ubah satu benda baru. Yeah. Kita buat satu benda baru. Betul. Bawa gimbal, tak ada gimbal, bawa phone ni apa, hand handling. Tapi kita dapat merasai suasana yang amat berbeza. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Seram ke Tidak dan juga Sembang Seram dan juga Mr. Adam Official. Alright, Sajul. Alright guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa support supaya kita boleh hidangkan konten-konten sini kan korang. Alright, Assalamualaikum.